Assalamualaikum guys. Okey, aku nak buat tutorial macam mana nak tukar bateri remote Ativa. Ni remote Ativa Okey. Tak payah screwdriver, tak payah apa. Tangan kosong macam ni je. Mula-mula kau kena buka kunci dia. Dekat kunci dia macam special sikit. Dia lekuk macam ni kan. Sebenarnya untuk buka remote ni, so dia akan kau letak je macam tu, kau tuil. Pap, dia terus terbuka. Kau kena buka macam ni tau, nanti dia pecah dia punya apa? Dia punya ni, apa key dia ni. Takut dia jatuh nanti kau tak tahu nak pasang macam mana. Okey. Lepas tu kau tukarlah bateri. Kau buka je bateri pakai screwdriver ke pakai kunci ni ke. Buka bateri dia, tukar bateri baru. So bateri dia boleh beli dekat DIY ke apa. Model bateri dia CR2032. Lepas tu kau pasang balik. Lepas tukar bateri baru, masuk je lah macam ni balik. Terus pak. Tok. Okey, terus boleh guna. Macam tu je. Sekian, terima kasih.